Pak Pandir sakit perut. Pada suatu hari Pak Pandir sakit perut. Dia sakit perut selepas pulang daripada makan di sebuah warung. Kemungkinan Pak Pandir sudah termakan makanan yang tercemar. Pak Pandir segera pergi ke klinik. Doktor memberikan ubat untuk menyembuhkan penyakit Pak Pandir. Selamat pagi. Selamat pagi, doktor. Saya sakit perut. Ambil ubat ini, makan 1 sudu setiap hari. Baik, doktor. Keesokan harinya, Pak Pandir datang ke klinik. Dia berjumpa dengan doktor. Saya tidak dapat makan ubat yang diberi oleh doktor semalam. Mengapa Pak Pandir? Pahit sangatkah ubat itu? Ubat itu tidak pahit, doktor. Tetapi sudut terlalu keras. Alahai Pak Pandir, saya suruh makan ubat, bukan makan sudu.